Ada yang bagi tahu kat saya, dia kata semua ulama-ulama dalam dunia ni bermazhab. Pasal apa Perlis tak ada mazhab? Kita kata Perlis ni negeri yang mana dia tak nak terikat dengan satu mazhab. Tapi banyak agak pendapat-pendapat dia yang cenderung kepada Hambali, terutama dari sudut ibadat. Maksudnya kecenderungan dia tu pada Hambali, tapi dia tak terikat. Ada yang dia ambil daripada luar. Keluasan lah yang negeri Perlis bagi. Itulah keistimewaan dia, kan? Tapi dia kata mana boleh, ulama dulu semua bermazhab. Imam Bukhari bermazhab. Saya tanya Imam Bukhari mazhab apa? Dia kata Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Saya tanya dia, siapa yang kata? Ulama yang kata. Bukhari tak kata kan? Bukhari tak kata. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Syafi'i. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Hanafi. Bukhari tak pernah kata dia Hambali. Bukhari tak pernah kata dia Maliki. Tak pernah. Tapi biasalah orang hebat ni. Orang hebat masing-masing dok mengaku dia orang tu puak dia. Orang hebat, orang yang datang kemudian berebut. Yang kita tak hebat ni orang tak berebut. Tapi kalau orang tu hebat, masing-masing nak tarik ni, jomlah masuk parti saya, jomlah masuk kumpulan saya. Tapi kalau kita tu tak hebat mana, tak ada pengaruh, orang tak peduli. Kan? Jadi Imam Bukhari ni orang hebat. Bila orang hebat, adalah orang-orang yang cuba nak tarik, nak masuk mazhab dia, supaya orang fikir, oh Bukhari pun mazhab Syafi'i. Maka As-Subki kata dia adalah bermazhab Syafi'i. Itu Subki kata dalam Tabaqat Syafi'iyah, dia menyenaraikan Imam Bukhari sebagai tokoh mazhab Syafi'i. Ada juga ulama mazhab Hambali yang menulis Imam Bukhari sebagai Abu Ya'la antaranya. Dia menulis ulama-ulama Hambali, dia masukkan nama Bukhari. So mana satu yang betul? Ada yang kata dia Hambali, ada yang kata dia Syafi'i. Nak tahu yang betul, kena tengok pendapat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kena tengok pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sendiri. Sekarang Subki kata dia mazhab Syafi'i, Abu Ya'la kata dia Hambali. Mazhab Syafi'i kata dia mazhab Syafi'i. Apa sebab mazhab Syafi'i? Sebab pandangan dia cenderung banyak kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, dia belajar dengan Humaidi. Humaidi ni rapat dengan Imam Syafi'i. Tak boleh kata gitu. Kalau setakat belajar dengan guru tu terus jadi mazhab tu. Imam Syafi'i pun Maliki sebab Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pun boleh dikatakan mazhab Hanafi sebab Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang bermazhab Hanafi. Akhirnya kita kena pergi kepada satu kesimpulan, macam mana pun tak boleh tengok guru, kena tengok pandangan dia yang sebenar. Maka bila kita tengok pandangan Al-Imamul Bukhari, banyak pandangan-pandangan dia yang menyelisihi pendapat Hambali dan menyelisihi pendapat Asy-Syafi'i. Maka pengkaji-pengkaji moden pada hari ini, terutamanya Syekh Muhaddis Nuruddin Itir, seorang pengkaji hadis, bila dia mengkaji pandangan-pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia beranggapan Imam Bukhari tidak bermazhab dengan apa-apa mazhab, kerana dia adalah mujtahid yang mustaqil. Dia adalah seorang mujtahid yang bebas, yang mengambil pandangan-pandangan berdasarkan kepada dalil yang dia rasa sahih dan tepat. Sebab itu Imam Bukhari ni, pendapat-pendapat dia tak, kadang-kadang dia ambil Syafi'i, kadang-kadang dia ambil Hambali, kadang-kadang semua dia tak ambil, dia buat pandangan dia seorang. Contoh, tahi binatang najis ke tak najis? Tahi lembu, tahi unta, tahi burung, najis ke tak najis? Tuan-tuan pegang najis kan? Najis lah kan? Syafi'i dia kata najis. Asal nama tahi je najis. Walaupun kita bagi kucing tu makan burger, tak najis, keluar daripada punggung kucing tu najis. Kan? Hambali dengan Maliki dia kata tak, dua keadaan.
kalau binatang tu dagingnya halal, tahi dia tu tak najis. Kalau binatang dia tu haram daging dia, baru najis. Imam Bukhari kata tak ada pembahagian ni. Asal tahi binatang ni tak najis. Pasal apa? Pasal dia guna hadis yang Nabi suruh sahabat-sahabat di Madinah minum air kencing unta. Minum air kencing unta campur dengan susu unta. Ini membuktikan dia kata air kencing dengan tahi binatang tak najis. Ini Bukhari punya mazhab. Maka bila kita belajar fiqh Bukhari, kita akan tengok Imam Bukhari sebenarnya mazhab dia. Ini Imam Bukhari kata hadza riksun tu. Imam Bukhari berpendapat riksun tu maksud jijik, dan bukan semua benda jijik itu najis. Nampak ni? Hingus, tak hidung kawan punya tak hidung najis tak najis, tapi agak-agak sanggup nak pegang. Cantik pula tak hidung kau, boleh pegang sikit. Simpan buat souvenir, simpan dalam poket, tak ada orang buat. Jarang lah, kalau ada pun tak pun nak betul. Jijik dia kata. Dan tak sah untuk dibuat istinja, sebab Nabi nak istinja kena cari batu, benda yang kesat. Begitulah maksudnya. Itu pendapat Imam Bukhari. Banyak lagi pendapat Bukhari yang berbeza daripada mazhab empat ni. Jadi kalau kena kecam orang yang keluar daripada mazhab empat, Imam Bukhari antaranya kita kena kecam, tapi kita tak kecam lah, kerana dia tokoh. Salah tak kalau kita nak ikut Imam Bukhari dari sudut fiqh? Katalah satu orang dia baca Sahih Bukhari, dia baca Sahih Bukhari, dia kata Imam Bukhari punya pandangan ni bagus. Setelah saya kaji dan saya semak, nampak bagus pendapat Imam Bukhari, kuat lagi di sudut dalilnya, diikut. Salah tak? Tak salah. Kerana Imam Bukhari juga merupakan alim, merupakan tokoh, walaupun dia bukan bermazhab empat. Walaupun dia bukan bermazhab empat. Jadi jangan sempitkan Islam ni.